Ini adalah botol yang tidak pernah boleh diisi walaupun dengan seluruh lautan sekalipun. Ia adalah botol Klein. Dalam geometri, terdapat dua bentuk yang memusingkan fikiran, jalur Mobius dan botol Klein. Contoh jalur Mobius dibuat dengan memutarkan seutas kertas sebanyak 180 darjah dan menyambungkan hujung-hujung yang bersama. Ia hanya mempunyai satu permukaan yang berterusan. Jika seekor semut merayap di atasnya, ia tidak akan boleh menjumpai hujung kertas selama-lamanya. Botol Klein mengambil idea yang sama tetapi dalam 3 dimensi. Seperti jalur Mobius, ia tiada bahagian dalam atau luar. Leher botol kelihatan melalui badan botol, tetapi secara matematiknya, ia tidak pernah bersilang. Mereka bersambung melalui dimensi keempat. Secara teori, jika seekor semut merayap ke dalam botol Klein, ia boleh bergerak bebas daripada apa yang kelihatan seperti bahagian dalam ke bahagian luar. Kerana dalam bentuk ini, kedua-duanya sebenarnya adalah permukaan yang sama. Jadi mengapa laut pun tidak boleh mengisinya? Kerana botol Klein sebenarnya tidak mengandungi ruang. Ia melipat ruang kembali ke dalam diri sendiri. Sebuah paradok berbentuk botol yang kelihatan mudah namun menentang segala yang kita tahu tentang realiti. Hebat kan? Komen pandangan korang.